apa khabar semua? Sihat? Masih semangat? Mudah-mudahan semangat semua ya. Mudah-mudahan sihat. Kesihatan ini mahal. Walaupun kita orang yang hebat, ya kan? Seorang ulama, pemimpin, seorang yang dilihat berwibawa, berkarisma, tapi kalau sudah sakit hilang semua, ya kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sihat ya. Baik, insya-Allah kita akan mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sahabat-sahabat kita semua yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridai, senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati, sentiasa berada di dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi sudi untuk mempertemukan kita di dalam program Moreh dengan Ilmu di dalam malam yang ke-11. Tajuk fokus kita pada malam ini adalah adab yang dilupakan tapi ada ganjaran yang besar di dalam adab itu. Biasanya begitulah. Benda yang sudah hilang daripada pandangan, fikiran dan di dalam gaya hidup kita sudah hilang benda tu, biasanya benda itu mahal. Biasanya benda itu dianggap sebagai mutiara di dalam agama. Maka inilah fokus kita pada malam ini, untuk kita berbincang bersama secara santai, untuk kita berkongsi ilmu, ya. Karena saya kira ilmu yang kita miliki bukan milik kita. Jadi apa sebab untuk kita menyimpan di dalam diri kita? Bahkan seorang ulama ataupun orang yang tahu suatu ilmu, kemudian dia tidak sampaikan kepada orang lain untuk orang lain mengambil manfaat daripada apa yang dia tahu, ini merupakan satu kekurangan bagi diri dia, yang mana agama sangat tidak suka. Agama tidak suka begitu. Jadi ketika mana kita ada suatu ilmu, satu saja tidak menjadi masalah. Bukan bererti dengan satu ilmu itu ataupun dengan sikitnya ilmu kita, ilmu pengetahuan kita menghalang kita untuk menyampaikan. Jadi mesti kita betulkan cara fikir kita. Sebab apa?
Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripada aku, maksudnya ilmu yang asal usulnya datang daripada Rasulullah. Nah, segala apa yang kita bincangkan, ilmu yang kalian antum semua dapatkan, itu semua daripada Rasulullah SAW. Asal usulnya itu ada. Okey. Maka kata Rasulullah, sampaikanlah daripada aku. Meskipun satu ayat, satu ilmu, satu hadis, satu kaidah, satu prinsip, satu buah fikiran, satu apapun yang datang daripada Rasulullah, satu adab, satu akhlak, satu kalimat daripada Rasulullah, sampaikan. Jadi dengan hadis ini menjadi jawapan bagi salah fikir kita tentang tidak boleh untuk kita menyampaikan suatu ilmu kecuali kita mesti menjadi ulama. Oh, tidak. Hadis ini sudah menjawab. Maka kalian semua ini ada amanat yang kalian tanggung daripada Rasulullah SAW, iaitu ilmu pengetahuan, untuk kalian sampaikan. Kalian tidak sampaikan, kalian tidak menegur, kalian tidak mengajak kepada kebaikan, maka kalian mesti tanggung jawab. Mesti disampaikan. Jadi inilah yang kita lakukan pada malam ini. Saya, apa yang kita miliki, ya, kita berkongsi bersama. Baik, fokus kita adalah adab yang hilang. Tapi ada, bukan hilang, dilupakan. Ya, adab ini masih relevan sampai mati. Hanya saja kita melupakannya. Adab itu dilupakan oleh kita. Padahal di dalamnya ganjaran yang sangat besar. Ketika mana dunia ini ada ganjaran yang kita ditawarkan kepada kita, kalau kamu buat begini, ini tawaran dia. Kalau lumayan itu tawaran, tidakkah juling mata kita untuk kita tidak menerimanya? Oh, mesti kita terima. Sebab dia memberi manfaat kepada kita. Banyak ni ganjaran ni. Apalagi kalau ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri siapkan bagi orang-orang yang menjaga adab-adab ini. Dan adab-adab ini dilupakan. Maka sekarang kita cuba remind. Kita cuba untuk remember. Bukan sekadar remember, bukan sekadar untuk remind, tapi kita cuba untuk practice in our life. Jadikan ia sebagai daily life routine kita dengan bergembira, dengan kita mewarna-warnikan kehidupan kita dengan adab-adab ini. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wa 'alaika bil muhafazati 'ala adabi sunnati zahiran wa batinan. Naam, wa 'adatan wa ibadatan. Takmulu lakal mutaba'ah wa yatimmu lakal iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulir rahmati wa nabiyil huda. Perlu untuk kita menjaga. Muhafazah, menjaga. Apa adab yang asal usulnya datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adab secara zahir, adab secara batin. Okey. Dan juga adab itu berupa budaya, culture ataupun kebiasaan adat. Adab yang berupa adat dan juga adab yang berupa ibadah. Yang mana semua ini menyempurnakan kita. Okey. Menyempurnakan kita punya kehidupan kita, keimanan, kepercayaan kita. Okey. Menyempurnakan kita mengikut Rasulullah. Maksudnya menjadi sempurna ikutan Rasulullah sebagai ikutan. Itu maksudnya.
sempurna kita mengikut Rasulullah, macam mana dengan kita menjaga adab-adab ini? Naam. Rasulullah merupakan Rasul yang rahmat, kasih sayang. Nabi Al-Huda, Nabi Al-Huda, Nabi apa nama? Dia punya qasidah itu. Saya lupa dah. Lama sudah tak berqasidah. Qasidah ini bagus. Ya, sebab dia merehatkan hati kita, menenangkan hati kita sebenarnya. Tapi jangan sentiasalah. Ya, kalau sentiasa juga kita boleh lupa daripada ilmu pengetahuan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Apa qasidah itu? Nabiyal huda la tansani. Oh, saya lupa dah lama dah. Nabiyul huda, nabi pembawa hidayah. Allahu akbar. Wa in sarraka an takuna minas siddiqin. Kalau kamu ingin, if you would like to, ya salam, bahasa Inggeris, if you would like to be one of siddiqin, one of them, antara mereka orang-orang siddiqin, setelah Rasulullah, setelah Nabi Allah, siddiqin kata Allah dalam Al-Quran ni kan. Siddiqin, orang yang menduduki kedudukan tertinggi setelah para Nabi dan Rasul. Kalau kamu nak jadi orang-orang siddiqin, if you would like to be one of them, فلا تدخل في شيء من العادات حتى تبحثه وتنظر هل دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة الأئمة. Kalau kamu nak jadi sebahagian daripada siddiqin, maka janganlah kamu masuk ke dalam suatu adat. Okey, lebih-lebih lagi, kebiasaan itu adalah kebiasaan di dalam masalah ibadat, sehingga engkau mencari tahu, sehingga engkau melihat apakah sesuatu yang kita nak buat ini Rasulullah SAW dan para sahabat yang alim melakukan. Sahabat yang alim melakukannya. Maksudnya apa? Kita benar-benar secara murni mengikut Rasulullah SAW dan para sahabat yang alim-alim ini. Para sahabat yang mampu mengeluarkan fatwa. Fa illam tajiduhum dakhalu fihi fa illam tajiduhum dakhalu fihi ma'al qudrati ala dhalika fa amsik anhu. Kalau kamu tidak menemui bahawasanya mereka para sahabat Nabi dan juga Nabi sendiri tidak melakukan, padahal mereka mampu untuk melakukan, kalau kamu tak nampak mereka melakukannya, maka tahanlah diri kamu sebentar untuk tidak melakukan. Bukan sebentar, tahan diri untuk tidak melakukan. Sebab apa? Nafsu ini selalu mendorong kita untuk melakukan ibadat. Nafsu pun mendorong kita untuk melakukan ibadat. Tapi tengok dulu, nafsu itu memang suka kita ini buat ibadat, tapi dalam ibadat itu kita lupa untuk menuntun, untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai tuntunan. Meskipun apa yang kita tengok itu boleh untuk dilakukan, tapi kalau Rasulullah tak buat, sahabat tak buat, itu murni kita ikut Rasulullah SAW. Terkadang ada ulama itu mendatangkan dalil itu, dalil ini, kata boleh, okey, tidak menjadi masalah, dia tidak melanggar syariat. Tapi untuk murni betul-betul kita mengikut Rasulullah, inilah orang yang benar-benar masuk ke dalam siddiqin, lautan orang-orang siddiq, orang yang jujur, orang yang murni keimanan dia. Faham? Kerana apa? Kata Imam Haddad, alasannya kerana tidaklah mereka tidak melakukan itu kecuali pasti mereka melakukan itu ada kebaikan dia. Sebab apa? Ya ada sebab dia mesti. Sebabnya apa? Sebab dia mesti baik. Sebab dia mesti baik. Sebab itu mereka tidak melakukan, mereka meninggalkan hal itu meskipun mereka mampu untuk lakukan. Dan meskipun di dalam agama halal, tidak menjadi masalah. Boleh, tidak menjadi masalah. Naam.
wa in ra'aitahum dakhalu fihi fa'rif awalan kayfiyata dukhulihim fihi. Kemudian satu hal ini, satu perkara engkau tengok, engkau nampak, engkau dapati bahawasanya mereka lakukan, Nabi dan sahabat buat benda tu, tapi jangan buat lagi, kata Imam Haddad. Tengok, mesti cerdas kita, jangan kita terus lakukan. Dah, dia mengajarkan kita supaya menjadi orang yang terdidik dulu, berpendidikan. Untuk lakukan sesuatu jangan sembrono, tapi kaji dulu. Pertama tengok dulu mereka buat tak? Buat. Tapi sebelum kita lakukan apa yang mereka buat, kata Imam Haddad, ambil tahu dulu bagaimana tata cara untuk melakukan dan bagaimana mereka masuk ke dalam suatu perkara itu. Kemudian ikutlah mereka. Nah, sebab ada ulama, kata Imam Haddad diceritakan, waqad amsaka ba'dul ulama'i an aklil bitikh. Seorang ulama diceritakan dia tentang memakan bitikh. Apa itu bitikh? Watermelon. Watermelon apa, tembikai. Ulama ini dia menahan diri dia untuk tidak makan watermelon. Maksudnya dia tidak makan watermelon. Kemudian ulama ni kata apa? Ketika mana orang bertanya kepada, kenapa kamu tak makan? Bukankah ini sunnah? Kamu orang alim. Kata orang tu tanya, kenapa tak makan? Bukankah sunnah itu makan watermelon? Tengok macam siapa namanya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang tua. Ketika mana Rasulullah SAW wafat, sahabat ini luar biasa. Dia betul-betul melihat Rasulullah dan dia betul-betul mengikut sebiji apa yang dilakukan Rasulullah. Contoh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ingat nama tu dan ingat cerita ini. Sebagai bentuk cinta kita, sebagai bentuk kita mengkaji tentang mereka, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka, cinta kita kepada mereka dan Rasulullah SAW. Apa dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardah. Wafat Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas teringat, terngiang-ngiang dalam fikiran dia, oh Rasulullah dulu tu makan watermelon. Kemudian dia kata, aku rindu Rasulullah. Untuk mengobati rindu, untuk merasa Rasulullah tu hadir bersama dia. Kemudian apa dia kata? Aku pergi beli watermelon lah. Sayyidina Abdullah bin Abbas sendiri, dia pergi beli watermelon. Kemudian dia pergi dekat satu pokok, duduk kat situ, dia potong watermelon, dia makan dekat pokok tu. Kemudian ada sahabat lain. Mesti kita take note. Apa yang sahabat lakukan, belum tentu sahabat lain tahu yang Rasulullah buat begitu. Sahabat kan banyak. Tidak semua sahabat yang sentiasa bersama Rasulullah. Macam kita, guru kita, tak semua orang yang tahu, mungkin cerita mereka berbeza-beza. Begitu juga sahabat. Sahabat lain tanya, kawan dia juga, sahabat Rasulullah juga, sebab pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi tak tahu ini hadis dan apa yang dilakukan Rasulullah ini, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini adalah daripada hadis dan juga perbuatan Rasulullah. Dia tak tahu. Tanya, kamu buat apa ni? Dulu aku pernah melihat dan bersama Rasulullah SAW bahawasanya Rasulullah SAW itu beli watermelon, berjalan, pergi dekat pokok ni, duduk kat pokok ni, potong watermelon dekat pokok ni dan makan watermelon di pokok ni. Inilah yang apa aku lakukan. Allah. Begitu sahabat. Tapi ceritanya ulama ini untuk kita menjadi orang yang cerdas, genius, hebat, pandai, smart di dalam beribadat, smart di dalam mengikuti sunnah, kitab was sunnah. Ini cara dia. Okey. Filosofi dia begitu. Untuk kita mengikut Rasulullah, ini filosofi dia. Cerita filosofi ini ada dalam cerita ini. Orang tanya, kenapa kamu tak makan, wahai Syekh? Kan ini sunnah dan begitu dan begini. Kata Syekh, qad balaghani annahu alaihi salatu wassalamu akalahu. Ya, betul.
sampai kepada aku tentang, warid kepada aku tentang kisah hadis sunnah Rasulullah SAW memakan watermelon. Ya, itu sunnah. Kalau ada yang makan bermakna dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Cuma kata dia, walakin lam yablughni kaifiyatu tanawulihi lahu. Walakin lam yablughni kaifiyatu tanawulihi lahu. Falidzalika atrukuhu. Cuma tata cara, bagaimana cara memakan watermelon itu belum sampai kepada aku. Sebab itu aku belum melakukannya. Cuma nanti kalau sampai tata cara itu, aku sudah mendapatkan hadis itu, aku sudah mendapatkan ilmu itu, ahlan wa sahlan, aku akan amalkan. Kenapa tidak? Ini sunnah Rasulullah SAW. At least aku pernah mengamalkan. Faham tak? Jadi begitu. Ilmu yang kita dapatkan ini untuk kita ukur keberkatan ilmu yang hidup di dalam kehidupan kita, dalam diri kita adalah amal. Kita ada 1000 ilmu yang kita mampu mengamalkan hanya 500 sahaja, sebahagian contohnya. Bagaimana dengan 500 lain tidak berkat? Oleh kerana itulah guru kita Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus setiap kali datang pengajian, contoh dia mengajar kan, beliau Habib Saleh mengajar, kemudian datang satu ilmu, dan ilmu ini adalah bacaan contohnya. Di situ juga dia menuntun murid-murid ini untuk baca, at least pernah mengamalkan. Setelah itu kalau kita tidak amalkan, kita tidak dikatakan kita belum mengamalkan, sebab kita pernah mengamalkan sebelumnya, meskipun setelah itu kita tidak mengamalkan. Oleh kerana itu sekali cukup. Bermakna kita mengamalkan ilmu kita, maka ilmu itu ilmu barakat. Inilah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka satu ilmu kita dapat, amalkan selalu. Sebab itu pada zaman Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau ini orang alim. Dikatakan kealiman beliau ini sampai pada tahap level kedudukan mujtahid mutlak. Cuma beliau mengatakan, aku muta'addiban bi salafina. Siapa itu? Al-Imam Syafi'i. Dia beradab dengan Imam Syafi'i untuk sudahlah cukup Imam Syafi'i sebagai mazhab yang diamalkan, kata dia. Cuma kealiman beliau sampai ke situ. Inilah yang kami dapatkan daripada guru-guru kita. Cuma ceritanya pada zaman beliau, bukan beliaunya, tapi zaman beliau ada seorang anak, seorang ayah. Ayahnya buta, anaknya perempuan. Anak ini selalu menuntun ayahnya ke majlis Sayyidina Ahmad bin Hasan Al-Attas. Tayyib. Kemudian dia berjalanlah menuju ke majlis. Tidak dekat, tidak jauh. Berjalan sampai pertengahan perjalanan, bercakap bersama dengan anak dia. Sampailah satu saat anak dia bercerita tentang satu ilmu. Ilmu tentang membuang air. Okey. Buang air kecil, buang air besar lah. Setelah anak dia bercerita, kata kalau nak buang air kecil begini supaya tidak percik bekas najis itu dan sebagainya. Kata dia berhenti. Ayah dia kata berhenti. Kita balik. Kenapa ayah, kita belum sampai kat majlis ni? Tak. Sudah cukup ilmu yang aku dapatkan daripada engkau. Sudah, kita balik. Satu ilmu satu hari. Kalau kita boleh buat program satu ilmu satu hari, ataupun satu ilmu satu amal satu hari, ya kan? Ini sangat luar biasa. Ini kata ayah dia kepada anak dia. Sudah cukup. Satu ilmu yang didapat terus diamalkan hari itu. Inilah dia. Okey. Jadi itulah yang dianggap sebagai ilmu yang bermanfaat. Itulah maksud daripada ilmu yang berkat. Okey. Jadi untuk kita mengamalkan satu sunnah, satu ilmu itu, lihat dulu apakah Rasulullah, sahabatnya mengamalkan. Kalau mereka mengamalkan, tengok dulu bagaimana tata caranya. Sudah tahu tata caranya, silakan untuk diamalkan. Naam. Baik. Kemudian kita akan masuk dalam apakah adab-adab itu. Kata beliau Al-Imam Al-Haddad, jagalah kita lisan kita. Lisan ini luar biasa, lisan ini.
Kalau lisan ini kalau kita tidak menjaga, la ilaha illallah, dia boleh jadi lisan kita ini, dia boleh jadi peperangan yang seperti yang berlaku sekarang ini. Seakan-akan begitu. Satu kalimat itu mampu untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Luar biasa. Sebab itulah, bila mana kita bercakap, kata Imam Al-Haddad, tafakkar fi ma taqulu qabla an taqul. Berfikirlah dulu sebelum kita bertutur, sebelum kita mengucapkan sesuatu. Fa in kana khairan faqul. Jika apa yang nak kita sampaikan itu tadi adalah baik, teruskan. Wa illa fasmut. Jika itu bukanlah perkara yang baik ataupun sebaliknya tu, sebalik perkara yang baik, maksudnya jahat, yang buruk, tahanlah diri kita daripada mengucapkannya. Kerana lisan ini seperti ular, sangat berbisa. Ni lisan ini lidah. Okey, lidah. Lidah ini dia punya bentuk dia tidak ada tulang. Maka dia lembek dia itu sekiranya tidak dijaga, maka dia boleh menghentam ke mana-ke mana. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, oleh kerana itulah lisan ini banyak yang terjerumus, banyak yang tenggelam di dalam lautan Jahannam kerana lisannya. Oleh kerana itu Imam Haddad mengatakan, waspadalah kita daripada ghibah. Apa ghibah? Gosip. Suka bercakap tentang sesuatu lah yang tidak memberi manfaat kepada kita. Wan namimah, suka mengadu domba. Dia nak orang tu bergaduh. Dia nak orang tu berpisah. Allahu Akbar. Ini lebih-lebih lagi kalau suami isteri tu berpisah. Dia nak suami isteri ini berpisah. Dia buat macam mana pun. Terlihat dia itu macam orang baik, orang biasa. Ternyata dialah dalang utamanya untuk memisahkan suami isteri. Syaitan ini, dia punya tempat dia di laut. Istana dia itu di laut. Iblis duduk atas satu singgahsana, raja dia lah. Kemudian dia kumpulkan dia punya syaitan-syaitan, geng-geng, dia punya staff dia, orang-orang bawahan dia. Tanya, kamu buat apa? Saya sudah membuatkan seorang ini dia lupa daripada solat tarawih. Tepuk tangan semua. Macam dapat award lah. Kamu, apa yang kamu buat hari ini? Saya sudah buat orang tu lambat untuk bangun solat. Dia dia ada ceremonial inilah, majlis dia, ya kan? Akhirnya tengok ujung tu. Kamu hari ini buat apa dah? Hari ini saya sudah berjaya untuk memisahkan pasangan suami isteri. Ini masih duduk sini. Iblis memuliakan orang ni. Memisahkan suami isteri ini adalah satu tugas dan juga achievement yang terbesar di dalam kalangan syaitan. Bagaimana tidak? Iblis suruh duduk di belakang, duduk depan ni. Bagi award lagi. Itu. Daripada mana? Namimah, adu domba. Ni kan mesti dia adu domba dulu, baru dia berpisah. Mana dia kata, kamu pisahannya? Tak ada gitulah, mesti ada target dia, mesti ada strategi, taktik dia. Jadi ini bahayanya. Namimah, adu domba. Nampak biasa je. Dan juga hati-hatilah kita terlalu banyak bergurau. Subhanallah ya. Apa yang dikatakan Imam Haddad ini berapa ratus tahun dulu. Beliau meninggal pada tahun lebih kurang berapa ratus tahun dulu. Tapi apa yang disebutkan oleh orang-orang tua kita itu sama. Subhanallah, jangan banyak bergurau. Nanti ini nih buku bahasa Arab. Tapi orang tua kita tak pandai bercakap bahasa Arab, tapi ada. Ada. Dia punya asal usul dia ada. Wajtanib sa'iral kalamin qabih, dan jauhilah kita daripada ucapan yang tidak baik.
tahanlah diri kita daripada ucapan yang hina. Sebagaimana kita menahan diri kita daripada terhina dengan ucapan yang hina. Kita tak suka orang yang melontarkan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada kita. Kita pun mesti jaga dulu kita punya lisan. Kata Rasulullah SAW, kullu kalami ibni Adam alaihi la lah illa dzikrullahi au amrun bima'rufin au nahyun an munkar. Setiap ucapan anak Adam itu tidak ada benda yang boleh dia miliki, tidak ada ucapan yang layak dan tidak boleh untuk disebutkan sesuatu manusia ini kecuali zikrullah, amar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, dan juga mencegah orang kita sendiri pun daripada kemungkaran. Itu saja manusia. Sekiranya dengan satu hadis ini kita jaga, insya-Allah ketenangan, kebahagiaan akan mendatangi dalam kehidupan kita. Akan datang. Di situ kita akan merasakan alhamdulillah. Sebab apa aku tenang ya? Kita bertanya pula, sebab apa kita tenang? Kenapa aku bahagia? Kenapa aku rasa macam alhamdulillah, nikmat ini maksudnya. Ternyata kita menjaga lisan kita. Tidaklah kita menggunakan lisan kita kepada 3 benda. Pertama, zikrullah. Kedua, mengajak orang kepada kebaikan. Ketiga, menegur, mencegah orang daripada kemungkaran, dan juga diri kita sendiri kita ingatkan. Insya-Allah. Hadis Rasulullah SAW ini akan membantu kita. Maksudnya Rasulullah sendiri yang membantu kita melalui hadis ini. Maksudnya Rasulullah sendirilah mendidik kita. Rahimallah, kata Rasulullah lagi, Allah merahmati, menyayangi imra'an seseorang, qala khairan, dia mengatakan sesuatu yang baik, faghanim, dan dia mengambil daripada perkara yang baik itu, maksudnya dia mendapatkan ganjarannya. Au sakata an syarrin, kemudian dia ataupun dia diam daripada perkara yang buruk, fasalim, maka dia selamat. Kalau dia, Allah merahmati orang yang berkata baik, kemudian dia mendapatkan sesuatu daripada perkataan yang baik dia, ataupun Allah merahmati seseorang itu bila mana dia senyap daripada mengucapkan perkara yang tidak baik dan dia mendapatkan keselamatan. Pasti. Kalau kita nak buat apa dia? Kita nak cipta pergaduhan. Contohnya. Ya, ini tips dia. Kita bagi sekarang tips dia. Kalau kita nak bergaduh, senang je lisan kita. Cuba kita mengata sikit je. Start dah tu. Pasti. Tapi kalau kita menjaga, pergaduhan itu tidak akan berlaku. Apapun fitnah yang dilontarkan, kita diam. Alhamdulillah. Tidak menjawab. Orang tanya kenapa begini. Apa yang perlu saya sampaikan. Tidak perlu saya sampaikan, saya diam. Dengan diam kita itu pasti ada lagi orang yang menggonggong. Seperti anjing yang menyala. Pasti tu. Tapi itulah keselamatan yang kita dapat. Janji Rasulullah. Bukan janji saya. Kalau janji saya ini mungkin dimungkiri. Tapi kalau janji Rasulullah ini, Rasulullah ini tidak mungkin janji. Kerana itulah dia punya sifat wajib bagi Rasul. Jujur. Naam. Rasulullah mengatakan lagi, innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yulqi laha balan yahwi biha ab'ad min ath-thuriyya. Ab'ada min ath-thuriyya. Sesungguhnya seorang laki-laki ataupun manusia lah bercakap dengan suatu kalimat kecuali dia menanggung kalimat itu. Maksudnya begitu. Kalau bercakap baik, dia akan diarahkan ke syurga Allah. Bercakap yang tidak baik, dia dihindarkan daripada segala mutiara kebaikan dan juga segala keindahan syurga. Kita menanggung kalimat kita. Maka hati-hati dengan ucapan dan lisan kita. Ini lisan. Bagaimana pula dengan kaki kita? Mesti menjaga adab kaki kita. Inilah adab-adab yang dilupakan. Sedangkan di dalam adab itu ada apa? Pahala yang besar. Ini kita punya fokus, ya kan? Alhamdulillah. Allah tangqul, janganlah engkau memindahkan qadamaika, kedua kaki kamu, illa ila khairin, kecuali kepada satu tempat yang baik, au fi hajatin, atau pada suatu hajat yang mesti kita pergi. Jangan kita arahkan kaki kita kepada tempat yang tidak diredai oleh Allah. Macam sekarang ini, kalian balik daripada masjid, datang ke rumah, menuju ke satu telefon untuk masuk ke dalam program Murah dengan Ilmu. Ini ila khairin. Kamu memindahkan kaki kamu ke komputer, ke laptop, ke telefon, adalah kebaikan. Ini adab yang kita jaga. Kita tidak sedar benda tu, tapi itulah yang kita amalkan.
Wa idza masyaita fala tasta'jil. Kalau kita berjalan jangan terburu-buru. Jangan santai. Jangan pula kita berjalan seperti orang yang sombong contohnya ya. Dia kata di situ begitu. Sebab apa? Kerana Allah melihat ayah kepada guru kita Al-Habib Saleh bin Ahmad. Saleh bin Ahmad. Al-Habib Ahmad bin Salim. Okey, Saleh bin Ahmad bin Salim. Guru kita bersama Habib Saleh, nama dia. Ayah dia Ahmad bin Salim. Ahmad bin Salim, Al-Habib Ahmad bin Salim. Cerita yang kita dapatkan, beliau seumur hidupnya tidak pernah berjalan mengangkat kepala. Selalu menunduk. Dan beliau orangnya sangat warak, luar biasa. Kalau ada teh yang disiapkan, beliau ini mudir sekolah, maksudnya pengetua sekolah. Sekolah At-Taraqi nama. Sekarang masih ada lagi sampai sekarang. Orang dia masuk ke pejabat dia, ada orang siapkan teh atas meja. Dia akan tanya, ini teh siapa ni? Teh tuan, tehnya Habib, tehnya antum ni. Daripada mana? Daripada bayaran ini, iuran anak-anak sekolah ni, kita belikan teh untuk guru-guru gini. Tak apa, kamu minum. Subhanallah, luar biasa. Menjaga. Sebab itu beliau dijaga oleh Allah. Sebab itu Allah mewarakkan beliau. Al-wari' man wara'ahu Allah. Orang yang warak itu adalah Allah yang mewarakkan dia dengan mujahadah dia untuk menjadi orang yang warak. Dengan itu tadi cara dia. Cara dia untuk jadi orang warak macam mana? Kita mesti menjaga makanan tadi. Tahu dulu daripada mana. Nak tanya, biarlah 1000 soalan pun. Orang kalau serabut dengan soalan kita pun tak apa. Yang penting kita menjaga kewaraan kita. Selama mana tidak menggores hati dia, kita mesti cerdas jugalah menjawab. Nah, tidak minum teh tu. Kata ambil lah, cari tak minum. Luar biasa ya. Jadi itu. Janganlah kita itu berjalan seperti orang yang sombong. Kita lupa setiap saat Allah memerhati. Kita berjalan tu mengangkat kepala kita. Dan juga kita berjalan seperti berjalan dengan Rasulullah. Macam mana? Rasulullah berjalan tidak terburu-buru, tapi Rasulullah berjalan cepat. Faham? Seperti turun daripada bukit. Laju. Kemudian kata Al-Imam Al-Haddad, wala takthur iltifat wala takthur fi al-iltifati. Al-iltifata wa anta tamshi. Dan juga jangan memperbanyakkan toleh menoleh. Wa anta tamshi, dan pada ketika itu engkau sedang berjalan. Subhanallah, dia menjaga kita supaya menjadi orang yang berkarisma, berwibawa. Haibah, wibawa. Orang Islam itu mesti ada kewibawaan ini. Karisma ini mesti kena ada orang Islam. Perempuan dan lelaki. Ketika kita berjalan di tengah jalan, jangan kita banyak menoleh. Jangan begitu. Mesti menjaga tengok. Nak tengok. Itu. Nampak biasa je. Mungkin kita tertawa dengan diri kita. Tapi itulah adab yang dilupakan. Tapi di dalamnya ada ganjaran yang besar. Sebab apa? Begitulah Rasulullah SAW berjalan. Mana ada menoleh sembarangan tak? Kita berjalan seakan-akan ada orang dalam misi. Seakan-akan kita di dalam mission untuk diselesaikan. Jangan okey. Wala taqif fi tariqika limujarradil fudul. Jangan pula engkau berhenti di tengah-tengah jalan, berhenti. Orang banyak dan sebagainya. Ataupun kita berhenti kerana nak tengok sesuatu. Benda tu fudul, busybody. Jangan. Tidak ada urusan dengan kita tu. Tujuan kita ke mana? Ke situ kita pergi. Kita pergi jalan di Kuala Lumpur kan? Ya kan? Pergi berjalan ke Melaka, ke Johor. Ke mana-manalah kita nak pergi berjalan contohnya. Luar negara ke, dalam negara ke. Mesti di setiap perjalanan kita itu ada sesuatu yang berlaku. Kejadian banyak momen-momen peristiwa kan? Jangan kita sibuk pergi. Apa itu? Apa yang terjadi? Lain cerita kalau orang memerlukan pertolongan seperti aksiden, itu lain ceritalah. Kita mesti smart jugalah. Tapi kalau ada benda yang
kita kira tidak ada manfaatnya, jangan fudul, jangan busybody pergi tengok, oh apa tu? Oh. Nah, orang Islam ada prinsip, orang Islam ada wibawa, ada karismanya tersendiri. Wa kana alaihi salatu wassalam, dulu Rasulullah SAW, nah tengok Rasulullah, kita nak tiru Rasulullah ini. Dulu Rasulullah SAW kata, idza masya yataqalla'u ka'annama yanhatu min sababin. Beliau ketika berjalan seperti turun daripada cerung ke apa? Daripada bukit. Maksudnya laju. Wa idza nudiya min wara'ihi, jika ada orang yang memanggil di belakangnya, wahai Rasulullah atau wahai Muhammad. Contoh kita, nama saya Bashir. Saya berjalan-berjalan dengar ada orang panggil. Bashir, orang panggil, contoh. Apa yang dilakukan Rasulullah dalam keadaan macam gitu? Apa yang kita nak kena buat macam mana? Bagaimana sikap kita ketika itu? Waqafa wa lam yaltafit. Ada orang panggil, Bashir, berhenti. Dan tidak menoleh. Itu Rasulullah SAW. Sampailah orang datang di hadapan kita. Ada apa? Gini. Jangan kita jalan tengah jalan tu, Bashir. Itu bukan orang Islam punya tertib, ya. Bukan orang Islam punya karakter. Okey. Islam itu they have their own character. Ya salam. Cakap bahasa Inggeris lagi. Kita ada huwiyah, identiti kita. Huwiyatuna huwiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita punya identiti adalah identitinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ini dia punya identiti. Bila mana ada orang panggil di belakang, kita berhenti sampai dia datang kat kita. Dia, Assalamualaikum, apa khabar? Kita layan dengan baik. Ya. Okey. Biarlah orang kata, mana kita? Dia panggil kita, tiba-tiba dia nak suruh kita menoleh. Mesti datang ke depan lah. Tepi ke, Assalamualaikum, apa khabar? Macam mana tu? Datang di mana? Okey. Bila kita duduk, tadi berjalan, ini duduk. Jagalah aurat kita ketika berduduk. Kadang orang terkangkang duduk. Lelaki, perempuan. Terkadang dia duduk bersila, ternampak itu mesti jagalah. Dan usahakan kalau duduk, mungkin ini tengok kondisi lah. Dia kata kat sini menghadap kiblat. Mungkin sulit juga ya untuk kita menghadap kiblat setiap waktu. Tengok keadaan, tengok kondisi. Sekira mana kita itu mampu untuk menghadap kiblat, maka itu yang terbaik. Nah, jangan banyak ketika mana kita bergerak, jangan memperbanyak ketika mana kita duduk, jangan banyak kita bergerak. Okey. Dan jangan pula kita banyak bangun duduk dalam majlis. Dalam suatu majlis kita lain cerita kalau orang khidmat. Okey, orang yang khidmat lain cerita. Okey, kalau kita yang tetamu ataupun kita orang penting dalam majlis, jangan kita banyak bergerak. Garu sini, betulkan ini, ini, jangan. Ataupun banyak bangun kejap, duduk kejap. Mesti ada etika dia. Protokol tu. Itu diajarkan. Ini adab yang kita lupa. Demikianlah dalam Ramadan sebenarnya. Mesti kita relatekan dengan kita, bersempena Ramadan ini. Bila mana kita beribadah, bila mana kita berada dalam majlis ilmu ini, bila mana kita berada dalam bacaan tilawah tadarus, bila mana kita berada ketika nak berbuka puasa sejam sebelum berbuka puasa iftar, kita bersama keluarga kita baca asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sama-sama tu duduk, jangan banyak bergerak dan sebagainya. Itu dikira. Begitu pula jangan banyak kita menggaru dan juga watasa'ub fi wujuhin nas, menguap di hadapan muka orang. Kita bercakap, kita menguap. Jangan. Ini adab yang mesti diamalkan. Mesti tinggalkan tabiat seperti ini. Jadikanlah kita punya menguap tadi itu untuk ingat. Rasulullah SAW tidak pernah menguap. Alhamdulillah. Saya peribadi kerap kali ketika nak menguap, ingat Rasulullah tidak pernah menguap. Tidak jadi. Mujarab itu. Tak jadi nak menguap. Cuma ketika mana kita tidak mampu untuk menahan, maka letakkanlah tangan kiri kita kepada mulut kita.
dengan mengucap astaghfirullahal azim, kerana di dalam hadis, dalam azkar An-Nawawiyah disebutkan orang yang menguap datangnya syaitan bersama-sama masuk. Hati-hati juga dengan banyak tertawa. Fa innahu yumitul qalba, kerana tertawa ini mematikan hati. Naam. Ketika mana kita nak ketawa, usahakanlah ketawa kita itu adalah senyuman. Saya melihat Al-Habib Saleh ketika ketawa banyak kali, tidak pernah beliau ketawa kecuali nampak gigi dan merah muka dia. Seakan-akan seperti Rasulullah SAW demikian. Tidak ada tak ada. Biasanya dia ketawanya senyum muka merah. Usahakanlah demikian. Okey. Tertawa kita mendapatkan pahala. Sebab apa? Ittiba' bir Rasul, mengikut Rasulullah SAW. Dan jangan pula kita berdiri daripada majlis, bangun daripada majlis, maksud meninggalkan majlis, kecuali kita membaca apa itu? Yang selalu kita baca dalam majlis kalau sudah selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanallah. Bukan saja ada asal usulnya. Sekarang ini kita tahu mana asal usul dia. Dalam buku Imam Haddad, orang kata dapat daripada mana tu? Cuba baca buku Imam Haddad. Ini bacaan kita. Okey. Siapa yang baca, maka diampuni dosa-dosanya. Tidur. Sebelum kita nak tidur, usahakanlah sebelah kanan menghadap kiblat dan dalam keadaan bertaubat kepada Allah sebelum nak tidur ni. Maksudnya apa? Sebelum Allah mematikan kita sementara. Nah. Kemudian bacalah dan berazam untuk bangun malam. Mesti azam kuat. Azam itu bukan sekadar niat. Azam itu atas sikit. Maksudnya azam kita akan buat. Itu azam. Kemudian kita membaca Bismikallahumma Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dhanbi. Ya Allah, dengan nama Engkau aku meletakkan jambi ini, maksud diri aku. Dengan nama Engkau juga aku mengangkat diri aku. Macam aku bangun. Faghfirli dhanbi, ampunilah dosaku. Allahumma qini azabak, ya Allah jagalah, hindarilah, jauhilah aku daripada azab Engkau. Yauma tajma'u ibadaka, pada hari Engkau mengumpulkan hamba-hambamu. 3 kali baca. Kemudian kita baca apa? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ini. Wa atubu ilaihi 3 kali sebelum tidur. Kemudian kita baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar 34, cukup 100. Begini. Kemudian jangan lupa untuk baca juga 3 kul. Ayatul Kursi dan Al-Fatihah. Tiup dan juga tidur. Saya yakin dengan amalan ini kalian pasti bangun malam. Di sini ada satu tips yang saya sangat tepat. Seringkali saya sampaikan ilmu ini dan tips ini. Apa itu? Imam Ghazali mengatakan bahawasanya malam dan juga siang hari itu ada 24 jam. Betul? Semua setuju? Kalau ada 25 ini bermakna kalian bukan ada di bumi ni, ada di marah mungkin. Fala yakunu naumuka fiha akthar min 8 sa'atin. Jangan sampai tidur kita itu lebih daripada 8 jam. Lebih daripada 8 jam. Maksudnya apa? Kalau lebih kurang daripada 8 jam itu adalah ideal. 8 jam tidak ideal lagi. Tapi kurang daripada 8 jam itu ideal. Maksudnya ideal itu apa? Optimum, tepat-tepat. Kata Imam Haddad, sebab apa? Kalau kita tidur 8 jam satu hari, satu malam, kita ikut kajian mengatakan mesti tidur 8 jam, ketahuilah, kita sudah menghabiskan umur kita 1/3 dengan tidur. Katakanlah umur kita 60 tahun, kata Imam Ghazali kata, Imam Haddad menukilkan daripada Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Di dalam buku Imam Haddad ini, jika engkau hidup 60 tahun, sekarang umur kita berapa? Cuba kita kira. Kalau engkau hidup 60 tahun, maka engkau telah mensia-siakan umur dan kehidupan engkau selama 20 tahun. Sebab apa? Tidur sehari semalam 8 jam, 20 tahun kita tidur.
Bermakna 1/3 daripada umur kita sudah kita sia-siakan dengan tidur. Maka saya peribadi tidak pernah believe, maksudnya saya tidak praktis tidur 8 jam sehari semalam. Tapi kurang daripada itu. 6, 5 cukup. Sudah cukup untuk memfreshkan, untuk refresh kita punya akal fikiran kita. Nah, kalau orang tidur banyak, dia telah merugikan waktu dia. 60 tahun hidup, 20 tahun dia tidur. Cuba kita bayangkan. Sebab itulah Rasulullah SAW dulu mengajarkan kepada kita untuk menjadi umat hamba seseorang person yang produktif, yang selalu sibuk. Orang yang sibuk ini dia tidak banyak tidur. Kemudian kata dia, hati-hatilah tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh tidak boleh, kerana fa innahu yamna'ur rizqa, kerana dia menghalang rezeki kita. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, burika ummati fi bukuriha, umat aku diberkatkan pada hari-hari pagi, pada waktu pagi. Umat aku diberkati pada waktu pagi. Sebab itu orang cari rezeki pada waktu pagi, tidak tidur. Dan juga hati-hati, waspadalah kita daripada tidur setelah asar. Sebab apa? Fa innahu yuritul jununa, kerana dia mewariskan kegilaan, kegilaan mental. Banyak sekarang ini sakit mental, anxiety, bergetar hati dan fizikal dia. Sebab apa? Cuba tengok pola tidur dia macam mana. Nah, dia mengganggu kita punya sistem pemikiran, mental, aliran darah itu. Setelah asar jangan tidur. Yang qasidah Jawa itu apa? Ojo turu sore, ya salam qasidah lagi. Ojo jangan turu tidur sore, petang hari, maksudnya setelah asar. Don't sleep after asar. Jangan tidur. Okey, kita mesti usahakan au qabla salatil isya, dan waspada juga daripada tidur sebelum isya. Okey, jangan tidur sebelum isya, maksudnya setelah maghrib kemudian nak isyak kan. Dia panggil waktu waktul isya'ain, 2 isyak, maksudnya isyak pertama adalah maghrib, isyak yang terakhir ataupun isyak yang kedua adalah isyak yang kita solat isyak itulah. Tengah-tengah waktu ini adalah waktu untuk kita betul-betul solat awabin. Ada 6 rakaat, ada 20 rakaat. Imam Haddad melakukan 20 rakaat untuk kita beribadat, mengkaji ilmu, kuliah maghrib. Jangan kita guna untuk tidur. Kerana apa? Tengok. Fa innahu yuritul araqa, kerana dia akan mewariskan penyakit apa? Insomnia, bermasalah dengan tidur. Kalau kita ada insomnia, cuba tengok pola. Boleh kerana punca stres. Stres itu pun juga atas sebab, kalau tanya medik, pakar, doktor tentang masalah psikologi dan juga ini masalah ini adalah pola tidur. Naam. Dan jangan pula lebih tidur, jangan pula terlalu kurang. Maka idealnya kurang daripada 8 jam. 6 jam cukup. Kalau kita tidur 8 jam, umur kita 60 tahun kita hidup, 20 tahun kita sia-siakan dengan tidur. Maka kita mesti jaga pola tidur kita. Inilah amalan yang kita banyak tinggalkan, tapi di dalamnya banyak faedah dan juga dia punya kebaikan dan ganjaran daripada Allah sebenarnya. Islam melihat ini. Sebab itu kita kata Islam ini adalah agama syumul, melengkapi semuanya, mengandungi segala hal dari hujung rambut sampai hujung kaki. Pola tidur pun diperhatikan. Membuang air pergi toilet pun diperhatikan. Nak makan pun diperhatikan. Nak sembahyang pun diperhatikan. Nak berkahwin pun diperhatikan. Bagaimana hubungan antara suami isteri pun diperhatikan. Muamalat jual beli diperhatikan semuanya. Lengkap, cukup lengkap dalam agama Islam. Oleh kerana itulah Islam ini adalah agama yang melengkapkan, menyempurnakan kehidupan seseorang. Islam. Naam. Begitu. Jadi, jagalah waktu kita. Dan jangan sampai kita terlalu banyak tidur.
Kerana Ummu Sulaiman, ibu kepada Nabi Sulaiman bin Daud, raja. Nabi Sulaiman ini raja, ayah dia pun raja, Daud, Nabi Sulaiman. Ini anak dan ayah adalah raja. Ibunya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi masalam, dia kata dekat anak dia Sulaiman ni, ya bunaya, wahai anakku Sulaiman, la taktur an-nauma bil-lail, jangan banyak tidur pada waktu malam. Jangan banyak tidur. Fa inna man yakturun nauma, siapa yang banyak tidur malam, kata ibunya Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, ibunya Nabi Sulaiman, dia kata siapa yang banyak tidur pada waktu malam, ya'ti faqiran yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan fakir. Tidak ada apa yang dia nak. Dia nak guna apa untuk dia jadi orang yang bahagia dia akhirat kelak. Orang semua dapat istana, orang semua dapat bidadari, orang semua dapat mutiara, pinggan mangkuk daripada emas, rantai, dapat maid, orang gaji, dapat macam-macam. Tapi ketika dia di akhirat kelak miskin dia, fakir. Lebih teruk daripada miskin, fakir ini kedudukan dia. Sebab apa? Puncanya kerana banyak tidur malam. Maka usahakanlah malam kita untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang boleh saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya-Allah kita berjumpa pada hari besok malam, ya, waktu yang sama, malam yang ke-11 insya-Allah. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nawaitu sabaqatin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bagi yang hadir dan perhatiannya. Naam. Sama-sama, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Sama-sama.